Yang ketiga, adakah hadis yang dhaif? Mungkin sebab mungkin sebab ni, sebab yang sedikit. Dhaif dengan sebab sedikit lah maksudnya. Ada kemungkinan ianya sahih pada hakikatnya. Mungkin Nabi SAW pernah mengucapkan. Ya, mungkin boleh jadi. Sebab itu kita tak boleh mudah, tak boleh kata hadis ini dhaif. Kenapa? Kerana mesti Rasulullah tak cakap gini. Kita tak boleh kata begitu. Dhaif kerana Rasulullah misalnya. Jangan kaitkan dengan Rasulullah. Orang yang kata dhaif tu, dia kata sebab perawi dia. Sebab perawi dia. Nak jagalah. Takut-takut yang bukan sabda Rasulullah tu akan dipercayai, diyakini, diamalkan oleh umat ni sebagai panduan daripada Rasulullah. Padahalnya tidak begitu. Itu sebabnya mereka tidak bermudah-mudah dalam perkara ni. Mungkinlah kalau dhaif itu sedikit. Kalau sedikit, dia ada sokongan-sokongan yang lain dan tidak bercanggah dengan kaedah agama kita, usul-usul, itu tak apa, masih boleh lagi. Bukan tak boleh langsung. Cuma kita tidak boleh yakin kata mesti ini Rasulullah. Jangan begitu. Bila hadis dhaif, itu pun jadi dusta juga. Kalau kita terlajak nak kata Rasulullah punya, jadi dusta juga. Tak boleh juga. Jadi ini adalah sikap cermat ulama-ulama kita lah, untuk mengamalkan hadis Nabi SAW. Nak jadi sunnah tu jelas betul.